Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ni kita nak kemas rumah. Selepas Cikgu dengar macam ada bunyi telefon. tengok. Okay, settle. Korang, kalau korang tak kemas bilik korang, siapa takkan nak suruh mak korang kemas bilik korang kan? Mestilah korang kemas, barulah terbaik. Nice. Let's go. Kita nampak kan? Sekejap Tunggu sekejap Korang kena cuci, korang kena basuh ni tau. Basuh benda yang dah, yang mak korang tertinggal ke apa, korang basuh lah. Korang dah ada kan? Korang kena sekasih macam tu tau.
Mak kena biasakan benda tu. Okay guys, dah settle dah untuk yang kita basuh ni. Okay, kalau nak nampak benda apa saya basuh tadi, saya basuh ini. Okay, saya basuh sinki tadi. Okay, macam mana contoh mak korang dah masak tu korang kan dekat sini. Korang tu mak korang macam pergi kerja pagi kan. Dia dah terlupa. Korang basuhkan lah. Korang jangan tinggal macam tu je kan. Itu tanda satu yang apa orang kata tolong ibu bapa kita kan. Macam mana macam mak kita dah masakkan untuk kita kan. Korang janganlah tinggalkan tu je. Korang kena tolong basuhkan kan. Sinki ke apa-apa korang tolong lah kan. Okay, saya bukan nak kata saya ni bagus ke apa. Tapi saya cuma nak bagi apa orang kata tips-tips nak buang apa, nak bagi satu pengajaran dekat korang lah kan. Barulah orang kata mak kita sayang kita kan, betul tak guys? Macam tu lah. Jaga mak rumah ke apa-apa kan. Yang penting ada kerja tu. Janganlah korang abaikan. Masa saya mesti ada benda yang mak kita tertinggal atau terlupa kan. Setengahnya mesti ada kita buat. Yang tu setengah lagi ada yang mak kita tolong habiskan. Yang mana yang tertinggal apa semua kan. Korang janganlah suruh mak korang buat semua. Saya bagi peringatan ni, peringatan kat saya juga sebenarnya. Bukan kat saya seorang. Sepertinya macam mak korang dah masakkan ke apa ke. Untuk kali ni saya nak bagi tahu yang saya buat konten ni hanya untuk orang di luar sana. Macam mana jaga persekitaran dekat rumah korang. Okey, saya akan kau nak tengok kat luar. Okey, jom saya buat kat luar. Okey, kalau korang nampak kat sini, dekat lantai ni, saya stand kat sini. Okey, korang nampak di sini macam banyak gila kotoran dari cantik ke sapu. Tadi penyapu. Okay, let's go. Walaupun ada kipas dekat atas ni, korang jangan buka, okey? Nanti dia terbang. Nampak saya kat sini. Kalau saya tak bersuara, nanti saya voice dekat saya punya CapCut, okey? Korang tengok video ni sampai habis, okey? Okay guys, penyapu. Benda ni dah settle dah. Ada. Ya. Okay. So kita ke next. Kalau kau tengok tempat kasut ni kan, macam berselerak ke kan, korang nampak macam ni kan, korang janganlah biarkan, korang kena susun. Kan okey kan, nampak macam tersusun dan apa semua.
Okey, ini peringatan. Saya buat konten ni untuk bagi orang tahu macam mana nak jaga kebersihan apa semua kan. Kita kena bagi kes rumah kita ni bersih apa semua. Okey, jom kita kat luar pula. Let's go. Kalau kau tengok dekat luar ni pula, kita nampak ada banyak daun kan. Takkan kau nak biarkan macam ni je kan? Mesti korang akan sapu kan? Nak saya tengok, korang nak tahu saya sapu ke? Jom, saya tunjuk. Saya akan sapu. Sekejap. Saya akan sapu. Ini sudah tengok. Kau nampak tak hasil dia? Hasil dia bersih gila. Dan lepas saya sapu ni, kau ada hasil ni. Guna penyapu ni je guys. Aduh, dah takut. Okay, later. Okay. Hasil dia lepas saya sapu tadi. Ada kucing saya bawa. Saya tengok kucing. Bagi dia. Okay, jom. Okay. Dia dah settle. Okay guys, kat sini saya nak bagi tahu saya buat konten ni untuk saya saja je sebenarnya. Sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu kat korang yang kebersihan ni adalah penting. Saya ni bukan yang jenis bersih sangat lah untuk tunjuk kat orang kan. Jadi ni pun bagi tahu saya juga lah. Benda ni saya buat konten ni untuk saya saja je sebenarnya. Jadi rasa itu saja. Tak ada apa dah. Kat luar ni pun ada, tapi kalau kau tengok dekat sini. Okay, ni sebenarnya saya tak tahu nak letak mana, tapi saya letak sini je lah. Untuk apa semua. Okay. Ni okay, ni bantal semua. Ni semua dah kemas dah. Ni sebenarnya bukan saya kemas lah. Saya kemas apa yang patut je tadi, yang kat luar dengan sapu lantai apa semua. Okay, yang ni memang dekat sini. Yang ni memang dekat sini. Ini saya kemas dalam. Start. Ni apa dapur? Sapu lantai. Kau tak nampak tadi kan? Saya lupa nak rekod. Sekejap saya ambil menyapu. Kita ada penyapu dan mengaduk. Okay, jom.
Nyapu dah settle. Okey guys, ada satu lagi benda kita lupa nak buang. Sampah. Nak ikut saya? Jom. Jom guys, kita buang sampah. Okey guys. Sekarang kalau korang ada bulu kucing, apa ada pasir tu kan? Jom kita bersihkan. Let's go! Orang tengok situ tau, kau tengok. Kita ada seduk gegasi sebesar tangan saya. Okey? Jom. Berat. Dah settle? Kau nak yang belah sana ke? Tak payah kot sebab saya ada 3 pasir kat belah sana. Boleh je kalau kau nak tengok. Sana. Ha. Belah sana. Sekejap kau tunggu situ. Okay. Okay guys. Dah settle dah. Sekejap je kan? Sebab dia air tak banyak. Air dia sikit je. Okay. Air dia sikit je sebenarnya. Okay dah. Thank you. Mana dah tengok tadi semua video saya. Semua video yang saya dah rekod tadi. Thank you. Bye semua. Ini tambahan klip tau. Nanti mungkin saya akan masukkan juga. Saya akan potong bahagian ni. Sambil potong bahagian yang bahagian bawah pasir tu je. Okay guys, jumpa next content.